Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Hari ni kita akan belajar tajuk apa? Cepat. Tajuk faktor dan gandaan. Faktor gandaan. Betul. Okey, faktor dan gandaan. Okey, tahu faktor dan gandaan macam mana? Bagi idea sikit, cepat. Apa betul faktor dan gandaan? Dia berkonsepkan tentang apa? Darab ke? Bahagi ke? Darab dengan bahagi. Betul. Darab dengan bahagi. Okey. Untuk faktor dan gandaan ni, kita ada dua yang perlu kita tahu. Satu, FST. Dan lagi satu adalah GST. Apa tu FST dan GST? Apa tu FST tu? Faktor sebenarnya terkecil. Faktor sepunya terbesar, FST. Faktor sepunya terbesar. GST? Gandaan punya terbesar. Betul, gandaan sepunya besar. Okey. Faktor sepunya terbesar ni macam mana? Faktor ni apa? Faktor ni macam nombor yang boleh membahagi nombor lain tanpa baki. Maksudnya faktor ni apa-apa saja number yang kita guna number tu, bila kita bahagi je, baki adalah kosong. Kalau gandaan? Kalau gandaan ialah hasil darab nombor dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Betul. Jadi kita ambil satu nombor tu, 1 darab 2, 1, 2. Kalau tengoklah number ni macam mana. Kalau 2 jadi 3, 3 darab 2 jadi 6. Macam tu lah lebih kurang. Okey, untuk kita belajar dengan FST dulu. Okey, FST dulu. Okey. Contohnya faktor sepunya dia adalah 12. Faktor dia 12. Okey. Macam mana buat? Okey. Faktor sepunya nak buat. Faktor sepunya dia adalah 12. Jadi kita akan faktorkan dia dengan 1, 2, 3, 6, 12. Silap-silap 48, 12. Dia menggunakan darab 4. Boleh. Lepas tu lepas tu nilai terbesar dia adalah 12. 12, betul. Kemudian untuk kita tengok kalau contoh lagi cikgu bagi 12 dan 18. So untuk 12 dengan 18, macam mana nak buat 18 ni? Satu, 2, 3, 6, 6, 9, 9,
12. 12. Betul? Betul. Ha. Bukan 18. Bukan. Bukan 18. 18. Hai. 9. Ni, di sini. 1, 2, 3. 3 darab 2, 6. 6 darab 3 darab 3, 9. 6, 9, 12 digunakan kuasa 3. Sebab tu jadi macam tu. Yang ni pun sini silap sebenarnya ni. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Okey. Faktor sepunya dia apa? Faktor sebenarnya terbesar. Ha. Macam nak tengok? Tengok belakang. Ha? Tengok yang lebih besar. Tengok dia terbesar. Salah. Kita tengok apa yang sama. Oh. 1, 2, 3 dan 6. Daripada faktor sepunya terbesar dia FST 1, 2, 3 dan 6. Macam tu. Untuk teknik dia ada teknik-teknik dia. Kalau tengok teknik, kalau jumpa dekat soalan ni, dia cakap bahagikan sama banyak. Jadi boleh gunakan kaedah FST. Tak pun ada perkataan ditulis maksimum ataupun tanpa baki. Jadi kalau kat soalan tu nampak perkataan tu, kita boleh guna kaedah ni untuk jawab soalan tu. So, okey. FST faham ah? Faham. Kita pindah ke GST. GST. Gandaan sepunya terbesar. Gandaan sepunya terbesar ni macam mana? Cikgu beritahu tadi macam mana? Hasil darat nombor. Hasil darat nombor. Tapi dia bukan terbesar. GST ni adalah gandaan sepunya terkecil. Kalau FST terbesar. Ingat F terbesar, G terkecil. Okey. Cikgu bagi contoh gandaraan bagi 6. Gandaan 6. Macam mana? Agak macam mana? 6. Pakai sifir berapa? Sifir 6. Lepas tu 6, 6. 12. 12, 18. 18, 24. 24, 30. 30. Okey. Contoh lagi. Cikgu bagi nombor 8. Kita guna nombor 8 pula. Macam mana? 8. 8, 16. 16, 24. 24, 32. 32, 40. 40. Jadi GST dia apa? Tengok apa yang sama kat situ. Nombor berapa yang sama? Enam dan 8. Salah. GST dia yang sama. Kita tengok ni, gandaan bagi 6 dan 8. Yang sama adalah ni sama, 6 dan 8 sama. Tak. Ni sama nombor dia. Tak. 18 dengan 24. Tak. 24 dengan 32. Tak. 30, 40. Tak. Semua tak sama kan? Tak. Tapi ada nombor yang sama antara semua ni. Ada nombor sama antara semua ni. Ada ni 24 dengan 24.
Kan nama sama tu. Itu pasan. Jadi gandaan sepunya terkecil bagi 6 dan 8 adalah 24. Tu nak tahu GST. Besar tu tak pasal lagi. Aduh. Okey. Ni cikgu nak bagi aktiviti. Cuba buat. Okey. Boleh. Okey. Ni total semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soalan. Cuba buat bagi siap. Ni jawab satu-satu bagi siap. Cuba buat guna darab sifir berapa? FST tadi macam mana? 1, 2, 3, 6, 9, 12. Kalau sifir 3, kalau guna sifir 6, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 6, 8, 12. Boleh juga. Tengok FST, tengok tadi mana nombor paling banyak sama. GST ni antara banyak-banyak tu yang mana sama? Tu beza dia. Lepas tu GST kecil sebab satu nombor je. FST besar sebab guna banyak nombor. Lima gandaan. Contoh gandaan 6. Macam tadi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12. 8, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 8, 12, 18. Tengok nombor mana sama. Tu FST.
Ni contoh dia. Example. Ni pun example. Dan sebenarnya dia 24. Ni jawapannya. Contoh. Siap je tu. Siap. Sampai bahagian mana dah? A, B. Je. Semua buat semua. Faktor perdana. Tu faktor perdana. Tu FST, FSK, GSK. Buat semua. Tu faktor tu sepunya tu besar. Ni. Buat semua. Buat semua. Cakap faktor. Faktor apa yang faktor dia? Faham tak? Lagi 5 minit. Cepat buat. Faktor tak? Faktor ni maksudnya apa yang darab apa boleh dapat 12. Nombor apa yang boleh darab apa boleh dapat 12. Contoh 2. Ada 12 dalam tu? Ada. 3 ada? Ada. 1 ada? Ada. 1, 2, 3, 4 ada? Ada. 4. 5 ada? Tak ada. Bagi 5 tak ada. 6 ada? Ada. Last sekali 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Tu faktor dia. Sama. Tu cara cek faktor. Kalau dia minta faktor sepunya tu besar, dia akan bagi 2 nombor. Antara contohnya 12 dengan 8. Nanti cari yang nombor mana yang sama. Itulah faktor sepunya dia tu besar. Kaedah faktor perdana tapi menggunakan kaedah pembahagian ulangan je lah. Faktor perdana, kaedah pembahagian ulangan. Maksudnya contohnya 24. Contoh nombor 24. Soalan tu tulis 24 kan? Okey. Apa yang darab apa boleh dapat 24? Contoh 24. 2 darab 2 4. 4 darab 2 8. 8 darab apa dapat 24? 3. Macam tu lah. 2 darab 2 darab 2 darab 3. Dapat 24. Soalan nombor 2 dia apa? Nombor apa? Dia suruh cari berapa? Soalan dia apa? Ni nombor 2. Dia suruh cari berapa? Dicari 36. Apa yang darab berapa dapat 36? kalkulator mana? Tak boleh guna kalkulator. Dua darab 2
2 darab 2 darab 3 darab 3. 2 darab 2 berapa? 4. 4 darab 2. 4 darab 2 4. 4 darab 2. 4 darab 2 16. 16. 3 darab 3. Darab 3 boleh tak? Okey. Berapa dapat 36? 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 3. Betul. Ya, seterusnya. Yuk, jawab. Saya kita bincang. Soalan 1, soalan 2 tu mengajak sesi lepas. Patutnya kena ingat. Buat. Cuba. Okey lah, kita bincang lah. Ya. Masa aku dah tak banyak, jadi kita bincang. Okey, soalan nombor 1. Baca soalan. Senaraikan semua faktor bagi nombor berikut. A apa ya? Nombor berapa? A 1, 2, 3 4 6 12. Betul. B, faktor bagi 18. Cepat. 1, 2, 3, 6 9 18. Okey. Untuk soalan nombor 2, gandaan. Gandaan bagi 6. 6, 12 18 24 30. Untuk gandaan 9. 9 18 27 36 45. Okey, soalan nombor 2, B. Baca. Tentukan faktor perdana bagi nombor berikut menggunakan kaedah pembahagian berulangan. Okey, macam mana untuk 24? 24 2 darab 2 darab 2 darab 3. Cukup 24? Cukup. Untuk soalan B? 2 darab 2 darab 3 darab 3. Okey, untuk soalan 2A, baca soalan. Bulatkan jawapan yang betul. A. Faktor perdana bagi 15 ialah Apa dia? A, B, C. Cepat. B.
Salah. A. Jawapan dia A. So apa A? Cepat tengok. Sebab 3 darab 5. 3 darab 5, 15. Betul. Sebab 1 dengan 15 tu dia ni sangat. 3 darab 5, 5 darab 3 adalah 15. Untuk B pula, jawapannya? Kalau B, Untuk 20. Faktor bagi 20. faktor pernah bagi 20 ialah B. B. Jawapannya? 2? 2 darab 2 darab 5. Kenapa 2 darab 5? Sebab semua tu faktor perdana. Betul. Okey, ni lah cari C. Cari FST bagi nombor berikut 12 dengan 18. Ni ada contoh 12 dengan 18. Buat contoh. Cikgu buat contoh sama pula dengan soalan kan. Untuk faktor 12, 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Untuk faktor 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Jadi yang sama dia betul tu. Lepas tu untuk gandaan pula, gandaan 6. Gandaan 6. Okey. Soalan D pula. Soalan D, disuruh cari GST bagi nombor berikut 6 dengan 8. Okey, 6 samaan dengan 2 darab 3, betul? Betul. Untuk 8 pula, kita boleh guna kuasa 2 kuasa 4. Bila 2 kuasa 4, jadi berapa? 204 2 204 8. 8. Sebab tu boleh guna 2 kuasa 4. Boleh kita pendekkan. Tak payah tulis panjang-panjang 2 darab 2 darab 2. Tak payah. Jadi GST dia 2 kuasa 2 kuasa 4 darab dengan 3. Sebab 2 tu dah sama dah. Jadi sama dengan 24. Itulah GST dia 24. Ni ada contoh 24. Ni cara panjang dia. Untuk dapatkan GST lah. Untuk soalan B, 9 dengan 12 kan. 9 3 kuasa 2, maksudnya 3 tu kan. Bila 3 kuasa 2 tu, 3 darab 3 samaan 9. Sebab tu 9. Lepas tu 12 tu kita boleh guna 2 kuasa 2 berapa? 2 kuasa 2 4. 4 darab 3 4 darab 3 12. Jadi nak cari dia, nak buat panjang-panjang ni susah. Kita guna kaedah disebabkan 9 kuasa 3 tadi, 2 kuasa 2 darab 3 kuasa 2. Dapat lah. Jawapan tu 36. Betul? Betul. Okey, 36. Bila 36, itulah jawapan dia. Itulah jawapan GST. Sama dengan ni tadi. Ni jawab panjang. Tu kita nak memudahkan. Okey. Hari soalan dah tuan. Tu dah last kan? Okay, baik. Itu saja pelajaran kita hari ni. Ingat FST dengan GST. Faktor sepunya terbesar dengan gandaan sepunya terbesar. Ni contoh dia. Ingat. Bila masuk exam, ingat GST bila tulis maksimum tanpa paki. Lepas tu bila ada soalan yang cakap bahagikan sama banyak, buat cara kaedah FST. Kalau GST ni, ingat, kalau ada soalan tu ada tulis serentak, bersama-sama semula ataupun ulang setiap, mesti guna GST, kaedah GST. Kaedah GST ni senang sikit berbanding dengan FST. Okay.
Itu saja untuk kelas hari ni. Sebelum tu, FST, faktor cari kata paling besar dengan bahagi sama banyak. Bila bahagi sama banyak ni tak ada baki. Kalau GST ni gandaan paling kecil berlaku serentak. Okey, sampai hari itu saja untuk pelajaran kita hari ni. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama je. Okey, baik.